Very good morning, my friend. Have a nice day. Thank you for watching my video, my friend. Have a nice day. Macam biasa, my friend, kita sekarang di jalan lintas, my friend. Jalan lintas menuju ke Bundusan Pinampang, Kota Kinabalu, my friend. Have a nice day. Hari ini cuaca dia betul-betul cerah, my friend. Tapi petang tidak tahu, my friend. Dia ada cerah tapi kadang-kadang dia ada mendung sedikit, my friend. Trafik bergerak lancar, my friend, di jalan lintas menghala ke Bundusan Pinampang, my friend. I think mungkin sebelah petang hujan, sebab dia sekejap mendung, sekejap panas. Selalu petang mesti hujan, my friend. Lagipun beberapa hari ini sebelah petang hujan, my friend, di Kota Kinabalu. Look at the sky, my friend. Tengok dia punya ni memang cantik. Sekarang sudah mendung, my friend. Tadi pagi saya ada buat satu live streaming daripada Metro Town, my friend. Daripada Metro Town ke Likas, my friend. So kali ini saya berpatah balik, my friend. Patah balik daripada, jadi saya baru sempat daripada jalan lintas ni lah, my friend. Mungkin video yang kedua ini tidak berapa panjang, my friend. Tadi saya ingat dalam 20 minit saja, my friend, saya punya live streaming. Tapi tak apa, yang penting ada setiap hari, my friend. Tidak pun dalam satu minggu 2 ke 3 kali pun kira okey, my friend. Yang penting senantiasa kita cuba buat yang terbaik, my friend. Sekarang kita memasuki kawasan City Mall di sebelah kanan. Sebelah kiri adalah kawasan Padang Golf, my friend. Kawasan Padang Golf. Kita ambil susur keluar ke Jalan Kolam, Luyang, Bukit Padang, my friend. Kalau you terus, you akan sampai Lido, Sindumin, my friend. Tapi sekarang mana-mana jalan pun sudah okey, my friend. Ada dia punya signboard. Macam ini dia tulis sini pun boleh sampai ke Lombong. You see, kiri ke Lombong, U-turn pun boleh ke Lombong. Maksud dia you U-turn kah, you masuk kiri kah, dua-dua jalan boleh sampai ke Lombong, my friend.
macam mana yang saya cakap sebelum ni, my friend. Ini apa nama, jalan di apa nama, area lintas ke Bundusan, my friend. Dia punya tempat memang cantik, my friend. Green City, my friend, ataupun bandar hijau. Ini cuba tengok sendiri, my friend. Tengok kita punya pokok-pokok, dia masih mengekalkan kehijauan. Ini adalah satu keunikan Kota Kinabalu, my friend. Bandar hijau. Tengok kiri kanan pokok, my friend, masih memelihara alam sekitar ataupun mengekalkan keindahan alam, my friend. You see, my friend, Green City, my friend. Oh wow, look at the sky, my friend. You nampak juga sikit, my friend. Di sebelah sini lah, my friend. Dia tengok di celah-celah pokok tu, my friend. Memang dia punya ni memang cantik lah, my friend. Hari ini ada apa nama, pemeriksaan lalu lintas, my friend. Ada ini Abang JPJ, my friend. Don't blame JPJ, my friend. Dia orang cuma menjalankan tugas. Dia orang berhak, my friend, di atas jalan raya. Lagipun ini bukan nasihat lah, my friend. Mengingatkan saya punya diri sendiri. Kalau kita ada lesen komplit semua, apa mau takut, my friend? Apabila lesen ada, cukai jalan ada, apa mau takut? Itu JPJ. Sebab kita sudah komplit, my friend. Dia orang cuma memastikan apa nama, ini yang berada di jalan raya adalah orang yang berhak. Orang yang berhak maksudnya yang mempunyai lesen, yang mempunyai cukai jalan, supaya tidak apa nama, membahayakan pemandu-pemandu yang lain. Okay, my friend, have a nice day. Thank you for watching. See you the next video. Jangan lupa komen, like and subscribe. Dalam masa yang sama, sila aktifkan button loceng supaya anda tidak ketinggalan pada setiap video yang saya akan keluarkan yang terbaru. Have a nice day. Thank you very much. Assalamualaikum.